Ada yang tanya, dalam buku ni, The Richest Man in Babylon ni, ada tak bab yang cerita pasal kita beli sesuatu dan lepas tu kita dapat pulangan? Ataupun duit keluar, duit masuk balik tak? Okey, jawapan dia ada. Tapi bukan macam yang orang selalu sangka. Benda ni dia bahas dalam chapter 6, 5 hukumah. Salah satu bab yang paling mahal dalam buku ni. Bab ni dia bagi tahu kita macam mana duit sebenarnya buat kerja. Kita bukannya kerja untuk duit, tapi duit yang kerja untuk kita. Dia bukan pasal beli benda fizikal dapat cashback. Dia bukan pasal labuk 100 dapat 300. Dia bukan pasal skim cepat kaya. Tapi bab ni dia ajak macam mana emas tu, simbol pada duit tu, boleh beranak bila kita buat keputusan kewangan yang betul. Dia ada 5 hukum. Hukum yang pertama apa dia tahu? Emas akan mengalir pada orang yang konsisten simpan. Maknanya, pulangan bermula dengan disiplin. Hukum yang kedua, emas akan melahirkan lebih banyak emas bila kita laburkan dengan bijak. Inilah konsep beli dapat pulangan dalam buku ni. Kita belanja duit untuk sesuatu yang ada nilai. Dan nilai itu bagi balik kat kita. Hukum yang ketiga, emas ni akan berkembang kalau kita invest dekat benda yang kita faham. Emas ni akan berkembang kalau kita bagi kat orang yang pandai. Kita serahkan pada orang yang pandai. Maknanya, kita dapat pulangan bila kita labuk pada orang yang tahu apa dia buat. Bukannya hentam ke rumah sema pandai je. Hukum yang keempat, emas akan hilang kalau kita labuk pada benda yang kita tak faham. Ini warning dia. Pulangan hanya datang bila kita buat benda yang kita jelas, kita faham, kita tahu. Hukum yang kelima, emas lari jauh kalau kita ligan dia. Emas ni lari kalau kita ligan skim cepat kaya. Kalau kita percaya janji bulan bintang, memang dia akan lari. Jadi, soalan kawan kita ni, benda yang kita belanja tu ada dapat hasil balik tak? Jawapan dia ya. Buku ni memang ajak macam mana duit boleh pi dan balik dengan cara yang steady, selamat dan masuk akal. So, kalau hampa tanya macam mana nak bagi duit buat kerja untuk kita, jawapan dia ada dalam buku ni, chapter 6, 5 hukumah. Dia bukan magic, bukan janji palsu. Ini prinsip kewangan yang dah 4,000 tahun dah manusia pakai. Kalau nak mula faham dunia pelaburan dengan betul, bukan ikut hype, bab 6 wajib baca. 5 hukumah. Okey, RM15 weh.